So sebelum ni Mollywood memang tak ada langsung lah. So lepas buat treatment semua tu. Alright, khabar? Baik. Okay, so just nak tanya sikit tentang experience you lah dekat klinik SS. Okay, so dari permulaan you datang dekat sini, apa yang berlaku dekat sini and what's the journey kat sini? So sebelum ni Mollywood memang tak ada langsung lah. So lepas buat treatment semua tu, Mollywood semua dah okay. So badan pun jadi ringan apa semua. Mana dari segi experience dengan staff-staff dekat sini? Staff sini semua okay lah. Semua support lah. Tak ada apa-apa isu lah. Okay lah, sebab memang kita nak jadikan tempat ni tempat yang selamat lah kan. Privacy untuk privacy, untuk lelaki semua tu lah. Okay. So sekarang ni kira masalah yang you datang tu dia dah settle lah kan? Betul. Kita dah settle lah, bagus. So dari segi klinik SS ni, you rasa boleh disyorkan pada maybe member lain ke ataupun lelaki-lelaki lain yang ada masalah yang sama tu? Boleh sebab lah. dia salah satunya kita pun tak tahu apa punca, sini boleh tahu lah. So ambil darah, so kita akan dapat tahu punca dia semua daripada mana. Okay. So nanti doktor akan advise kan ambil yang treatment mana sesuai untuk diri. Okay, so selepas ni pun, selepas treatment dah habis, memang kena datang check in lah, jumpa doktor. Boleh, lepas tu kita macam just nak tanya lah macam mana you punya progress semua tu lah. And kita akan teruskan lah treatment you. Okay? Alright. Okay. Terima kasih. Okay.